Hello, hi, Assalamualaikum guys. Welcome back to Adik Channel. Guys, hari ni aku nak unboxing satu kereta Hot Wheels. Ni dia, Corvette C6R C6R. So guys, korang boleh tengok kat sini. Kereta ni aku lupa lah aku beli kat mana. Tapi kalau korang nak tengok tentang kereta ni, aku score dekat mana, korang boleh tengok video-video lama aku. Aku ada tunjuk situ. Rasanya dekat 99 Speed Mart. 99 Speed Mart Section 7 ke? Kau tak silap aku, Section 7 kot. Dekat Unicell tu. Itulah kot, kalau yang aku ingat lah. So korang tengok je video-video lama aku dulu, masa-masa aku hunting dulu. Memang best. So jom kita nak unboxing ni, dan kita nak letak dekat kita punya ni lah, kita punya rak ni guys. Ni kita punya rak ni aku nak penuhkan. Alright, so tanpa buang masa, jom kita unboxing Corvette. Alright, so jom kita buka Corvette C6R. Right, bismillah. Cantik design dia Corvette ni. Korang dah ada ke belum corak macam ni? Ni pandangan tepi dia. Pandangan tepi korang boleh tengok. Jap. Oh, ni pandangan tepi. Tingkap dia terbuka. Ada logo Hot Wheels kat sini. Dia tulis GRF 6. Okay, ni bahagian depan dia. Oh yo, bahagian depan dia macam ni. Okay, dia punya hood depan ni, cantik. Ni bahagian atas. Boleh tengok steering kat belah kiri. Okay, ni bahagian belakang dia. Cantik kan kalau bahagian belakang dia ni, lampu dia ni ada colour merah ke kan. Spoiler dia macam ni. Okay, kereta ni casting tahun bila guys? 2021. Nampak ni? 2021. Alright. So ni kereta dia. Cantik. Jom kita letak dekat kita punya rak. Okay guys, jom kita letak kat sini. Boleh muat lagi satu kereta ni. Okay, kita jumpa lagi next video. Assalamualaikum. Bye. Jangan lupa untuk klik butang subscribe, okay?